sembahyang fardu. Ustaz, duduk pun rasa lama Ustaz. Berbaring kat situ. Dapat setengah pahala duduk. Benda sunat dia ada banyak pilihan. Benda haram dia tak ada pilihan. Haram terus. Haram terus. Ustaz, saya pakai baju kurung Ustaz, cuma tak pakai tudung je Ustaz. Haram terus. Hang pakai apa pun tak kena. Ustaz, saya pakai tudung Ustaz, tapi tengkuk nampak lah. Tak boleh, dia mesti tutup yang menutup aurat. Dalam bab sunat kita banyak pilihan. Kalau tuan-tuan nak sedekah, ada duit, sedekah lah. Sedekah. Kalau tak ada duit, sedekah kederat. Kekuatan kita. Kalau kederat tidak ada, sedekah idea, pendapat, nasihat. Kalau idea tak boleh disedekahkan, sedekah senyum. Nampak tak dapat pahala sedekah? Pilihan. Apa senyum? Senyum pun sedekah, dia kata. Duk senyum je. Dia tengok kurma tu dia senyum. Dia sedekah kurma pun tidak, sedekah nasi pun tidak, sedekah senyum pun cukup. Assalamualaikum, senyum je. Kan dapat pahala. Ini sedekah kurma tidak, sedekah air tidak, nasi tidak, lauk tidak, masam. Nampak tak? Ini kedekut punya orang. Cuma sedekah senyum pada orang yang hidang, sedekah senyum pada tetamu. Pukul 7 dah pegang kurma, dah cuk dah kurma. Dia nunggu Tok Bilal azan. Asal Tok Bilal je ngap terus. Buatnya Tok Bilal tu tersilap, cubaan 1 2. Apa nak kata tu? Tok Bilal baru nak cuba testing 1 2 3 je, dia dah up lah. Cuba kita senyum. Kan lapang orang yang menghidang, kan seronok orang yang duduk sebelah kita kalau kita senyum. Ini masamnya. Dahlah kamu tak sedekah, dahlah kamu tak bagi duit, dahlah kamu tak sumbang tenaga, sudahlah kamu tidak sedekah moral, nak sedekah senyum pun tidak. Allah, lecehnya kamu. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kita ni, benda jahat tak sah buat tu bagus. Tetapi kalau buat benda sunat tak betul buat, baik tu sah buat. Baik tuan-tuan duduk di rumah tu, duduk dengan anak-anak, tengok berita dengan anak-anak, kes Kartika, lagi bagus. Daripada tuan-tuan baca Quran, tadarus Quran, tapi tuan-tuan tak ikut tadarus yang betul. Baca merapu. Niat pula tak betul. Masuk ni 4 kali lah kain pelekat aku. Dia kira nak tadarus, nak kain pelekat. Ada orang yang bila tak boleh baca Quran, dia tak nak masuk tim tadarus. Bila orang ajak, dia tak nak masuk. Asyik tak nak masuk, orang ajak. Haji, lagi seorang haji, masuklah tim tadarus. Tak apa. Tadarus di rumah. Mainlah sini. Aku sebenarnya tak lancar. Kalau tak lancar pun boleh masuk. Panjangkan tengkuk, dengar dan tengok orang baca. Dapat pahala. Pahala mendengar dan pahala tengok Quran. Kita dah tak boleh baca Quran, masuk tadarus pun tak nak, dengar orang baca pun tak nak, tengok Quran pun tak nak, balik rumah tengok Gusti. Dah tengok Andy Murray lawan dengan Nadal. Apa faedah dia? Baik kita dengar orang baca Quran, walaupun kita tak lancar, tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan dapat pahala. Sebab itu jawatan kuasa surah masjid kena kreatif. Bila ada jemaah yang tak boleh baca Quran, jangan bagi dia balik. Tuan-tuan yang tak boleh baca duduk sini, satu orang satu grup, satu orang ambil terjemahan Quran. Bila dia orang baca satu ayat, bacakan terjemahan. Baca satu ayat, bacakan terjemahan. Yang tak boleh baca tu tugasnya ialah baca terjemahan. Kan bagus. Kan bagus. Bangga apa? Macam terjemahan dalam radio je. Kan dia seronok, dia ada kerja. Ini tidak. Bila orang yang tadarus masuk geng kita dan dia tak lancar, kita tarik muka. Tarik muka. Dah tak lancar jangan masuk ganggu orang. Nampak tak? Terasa tak? Kecil-kecil dulu tak nak belajar, dah tua-tua baru nak mengaji, menyusah dengan orang. Itu kira manislah bahasa tu. Kalau bahasa kasar, kecil-kecil tak nak mati, tua-tua menyusah dengan orang, lagi teruk. Tuan-tuan, kalau ada orang macam itu dalam kumpulan kita yang tak lancar baca Quran, tuan-tuan suruh dia baca terjemahan. Itu lebih afdal, lebih baik daripada dia balik dan dia termenung di rumah dia.
Tetapi kalau tuan-tuan baca Quran tu pula mengata pada orang, riak pula, dah riak, mengata pada orang pula, takabur pula. Kalau kita tak masuk tadarus, tak ada siapa nak baca ya, nasib baiklah kita masuk tadarus, harapkan dia orang minta maaf lah. Tuan-tuan sebut macam itu, langsung tak ada pahala. Lebih baik pula hamba Allah yang tak baca, yang tak mengumpat pada siapa-siapa, yang tidur sekarang ni di rumah, walaupun dia tak baca Quran, walaupun dia tak tadarus, tapi dia tak mengumpat, itu lebih bagus daripada orang yang tadarus, yang mengumpat pada orang. Oh, kena jaga tuan-tuan kes-kes macam ini. Sebab banyak orang yang macam itu, dia buat ibadah tetapi mulut dia bercakap. Manusia ni rosak amal ibadah dia kerana 3. Yang pertama, kerana mulut. Sebab itu orang tua-tua kata, kerana mulut badan binasa, kerana mulut amalan binasa. Habis. Yang kedua, rosaknya amalan kerana perbuatan. Kerana perbuatan kita, kerana takabur kita, kerana menunjuk-nunjuk kita. Yang ketiga, rosaknya amalan itu kerana niat yang lari daripada niat yang sebenarnya. Tuan-tuan, yang ketiga, yang terakhir, tazkirah ni kena pendek-pendek, kali panjang-panjang ya. Itulah nama dia tazkirah. Kalau panjang-panjang, nama dia ceramah. Tazkirah ni pendek je, habis-habis kuat 2 jam, tu kena faham ya. Ceramah 4 jam tuan-tuan. Yang ketiga, saya nak sentuh tentang sebatan, hukum sebatan bagi orang minum arak. Udah jadi isu sangat.